cerita tentang kulit. Ya, saya mulakan. Hari ini, kali ini kita nak bercerita tentang kesihatan kulit, itu epidermis, yang merupakan lapisan luar kulit yang berfungsi sebagai perisai semula jadi tubuh kita. Jadi kita nak bersama dengan pakarnya di sini, iaitu pakar perunding perubatan dan pakar kulit dermatologis UiTM Private Special Center UPSC, itu Dr. Sabrina Abdul Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, okey. Selamat Raya. Cantik pakaian doktor ini. Ya, dengan raya. Ya, sempurna dengan raya pastinya. Okey, dan kalau kita boleh mulakan terus berkaitan dengan apa itu sebenarnya yang kita perlu fahami tentang epidermis. Boleh doktor jelaskan? Okey, epidermis ialah lapisan luaran kulit kita ya. Jadi ia sebenarnya paling nipis, tetapi mempunyai banyak sel yang melindungi kulit kita daripada jangkitan, iaitu bakteria, virus ataupun fungal ya. Jadi yang pentingnya sekali ialah memelihara kulit tersebut. Okey, baik. Itu yang kita fahami secara ringkas berkenaan epidermis ni. Apa yang paling utama, ia bukan sekadar lapisan di bahagian luar, ia adalah pelindung secara semula jadi kepada kita semua daripada pelbagai ancaman yang lain. Ya, dan mungkin juga kita bukan sekadar nak bercakap berkenaan pelindung fizikal semata-mata, namun juga epidermis ini mempunyai satu perkara yang kita kenali sebagai proses penting untuk kesihatan kulit. Bagaimana kita gambarkan dan berikan penekanan kepada masyarakat, doktor? Jadi epidermis ni berada pada kulit kita, yang menghasilkan sel-sel baru dalam keadaan kita lihat kulit kita sentiasa menjana sel jika ada kulit mati. Jadi juga pigmentasi di kulit kita ni ada sel melanin memberi warna kepada kulit. Jadi kita perlu lindungi ia daripada cahaya matahari, sapukan pelembab dan menjaga dengan pembersihan yang betul. Okey, baik. Dan kepentingan sebenar epidermis dari segi kesihatan keseluruhan kita bagaimana perlu doktor? Okey, untuk kesihatan keseluruhan dari segi kulit kita melindungi kita daripada mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ni yang kita nampak dan tidak nampak. Ya, betul. Contohnya, jadi saya sebutkan tadi kan, bakteria. Nombor satu bakteria. Bakteria tu boleh berjangkit melalui kulit, melalui sentuhan, dan juga virus. Kita lihat daripada kanak-kanak mendapat virus melalui jangkitan sentuhan, dari taska, dan juga kita di hari raya kita bersalaman. Jadi ada juga kontak kulit rapat. Jadi ini kita perlukan perlindungan kulit ni untuk mengelakkan daripada mikroorganisme tu masuk ke dalam kulit. Okey. Jadi kalau epidermis ni rosak, ia boleh terdedah kepada kita lah. Macam itu kita tahu dengar tentang macam eczema, jerawat. Macam tu ya doktor? Okey, yang dari segi eczema dan jerawat ni adalah penyakit. Okey. Bila ada masalah kulit tu dari segi dia tidak dapat memberi perlindungan kepada seseorang itu. Contohnya eczema ialah radang pada kulit. Jerawat pula ialah radang disebabkan bakteria yang berada di kulit, tetapi dia bertindak aktif dan ada juga lokasi tertentu yang terlibat seperti di wajah, di badan. Dan ini kadang-kadang punca dia disebabkan cuaca juga. Contohnya cuaca panas ataupun peningkatan peluh dan sebum kulit tersebut. Okey, doktor. Kita nak fahamkan kepada masyarakat untuk memberi penekanan untuk penjagaan kulit kita, epidermis kita ni dengan lebih baik. Dan apa yang akan berlaku sekiranya lapisan epidermis kita ini menjadi rosak? Mungkin disebabkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya ataupun terdedah terlalu lama dengan cahaya matahari dan sebagainya, doktor. Okey, pertama sekali kita perlu pastikan produk yang kita guna. Kita ada mitos kan, kata produk itu lebih mahal, lebih baik. Tapi itu tidak semestinya. Dia lebih kepada produk itu sesuai dengan kita. Jadi untuk kulit sensitif, dia memerlukan produk yang kurang iritasi, tidak mengandungi bahan kimia. Jadi pemilihan perlu selektif. Maknanya bila kita perlu cari pencuci muka, pencuci muka yang sesuai untuk kulit sensitif. Kemudian pelembab. Pelembab ni perlu disapukan 2 kali sehari. Walaupun kulit itu berminyak, dia ada pelembab yang sesuai untuk kulit berminyak. Jadi cara dia ialah masih mengamalkan rutin harian dan kemudian sunscreen. Sunscreen ni protect kita daripada cahaya matahari UVA dan UVB. Jadi saya sarankan menggunakan SPF 50 itu untuk melindungi cahaya matahari. Walaupun kita di bulan Syawal ni kita ada keluar ke open house dan sebagainya. Jadi kita perlu ada care, penjagaan yang lebih. Okey, baik. Dan kalau kita boleh dalami lagi tentang berkaitan dengan perkara-perkara
yang boleh merosakkan atau mengganggu fungsi epidermis tu? Okey, bagi contoh tadi ada sebut tentang Munawar sebut tentang eczema. Eczema. Okey, eczema ni dia ada radang pada kulit. Jadi masalahnya ialah penggaruan. Jadi bila ada penggaruan ada iritasi pada kulit. Bila ada iritasi ni mudah bakteria masuk, kemerahan, keradangan dan juga di bahagian kulit tu barrier dia akan rosak. Bila muncul perkatakan penyakit ini, masalahnya ialah dia akan jadi radang. Jadi perlunya ada pelembap dan juga treatment dia. Treatment dia termasuk juga topical steroids ya, dan perlu rujuk pada pakar kulit. Okey, bagaimana perlu dengan gaya hidup dan persekitaran? Mungkin kadang-kadang kita ni bekerja di tempat yang ada banyak chemical ataupun terdedah kepada bahan-bahan kimia atau sebagainya. Okey, ini contohnya yang kita baru-baru ini ada dikabarkan dengan peletupan gas di Putra Heights. Jadi itu ancaman ancaman dari segi kepada kulit kita iaitu kimia, ancaman kimia. Gas tersebut boleh menyebabkan kelecuran pada kulit. Itu adalah suatu concern jadi kita simpati dengan mangsa-mangsa yang terlibat. Dan yang kita tahu struktur kulit ni dia boleh melibatkan epidermis dan lebih dalam lagi. Lapisan dalam yang boleh terlibat, bila pelecuran terlibat dia akan go bahagian ke dalam lah. Jadi bila epidermis dan dermis, the layer yang terlibat tu ialah lebih dalam. Dan kelecuran tu boleh ada beberapa peringkat. Jadi bila kelecuran tu terlibat bagi bahagian badan yang besar, dia ada rule of 9 maknanya percentage surface badan yang terlibat, rule of 9. Terlibat yang banyak perlu segera mendapat rawatan. Okey. Doktor, menyentuh berkenaan rawatan. Apa antara rawatan yang sesuai disarankan mungkin dilakukan untuk mangsa-mangsa yang mungkin melecur, khususnya kita memberi spesifikasi kepada mangsa daripada tragedi ataupun insiden kebakaran pipe gas di Putra Heights, Doktor? Okey, untuk kebakaran terutama sekali pertama sekali perlu cek pada airway breathing circulation kita panggil ABC. Jadi sekiranya ada sedutan pada gas tu, dia boleh juga melibatkan airway. Yang inilah kes yang kritikal. Dia perlu segera ke hospital. Dan untuk kebakaran melecur di kulit, perlu segera kerana pertama sekali kulit kita juga ada saraf-saraf. Jadi saraf-saraf ni membuat kita rasa sakit. Jadi sakit itu adalah satu simptom yang kritikal. Dan perlu segera ke hospital untuk mendapatkan ubat-ubat untuk mengurangkan sakit. Dan yang keduanya ialah untuk menggantikan kawasan yang kulit yang terlibat tu. Jadi perlunya topical, antiseptik, pencucian, kita panggil skin dressing dan juga penyapuan gel-gel untuk menyelamatkan bahagian kulit supaya dia tidak melecur dan melibat ke dalam lagi. Okey, bila Doktor menyentuh tentang menyelamatkan kulit, berapa persen kita boleh selamatkan kulit tersebut dengan penjagaan yang betul? Okey, dengan faktor yang kulit yang sudah terbakar, cara dia ialah kita nak menjana semula kulit tu Betul. Yang seperti saya ceritakan tentang fungsi epidermis ni, dia masih ada potensi untuk menjana kulit tu. Jadi kita perlu beri hidrasi, protein yang sesuai. Yang itu penting sekali. Jadi untuk pesakit yang mengalami lecur, dia perlu hidrasi di hospital sekiranya kawasan badan tu terlibat yang banyak. Satu lagi kenapa? Sebab dia punya badan, keterlibatan dia akan juga menyebabkan suhu badan tu terganggu. Disebabkan oleh kulit kita adalah protection bila dia protect kulit kita ni, dia akan menyebabkan juga masalah tidak dapat kontrol suhu badan. Jadi ketara kritikal keadaan pesakit ni. Jadi pastinya ada beza antara kalau kita jaga dan selia betul-betul berbanding yang tak menjaga langsung dari segi macam keperluan kulit itu untuk ada pemulihan semula. Dan kalau ikut lagi, terutama sekali bagi wanita pastinya bila mengalami kecederaan seperti itu, ia akan mengira masa bila lah agaknya betul-betul pulih. Selalunya berapa lama tempoh yang paling ideal untuk betul-betul pulih daripada kelecuran dan sebagainya? Okey. Sebaiknya sekiranya di hospital pakar dia ada multidisciplinary approach bersama juga dengan pakar kulit lain pakar kulit lain dan juga pakar bedah plastik dan rekonstruktif. Jadi faktor ni berbeza maknanya kita akan tengok perlu
skin graft, perlu debridement, pencucian bahagian kulit yang mati. Jadi ini semua perlu dilakukan di hospital. Jadi sekiranya pesakit mengalami kelecuran, dia perlu segera ke hospital untuk mendapat rawatan sebelum terlambat. Okey. Tadi bercakap berkenaan tahap melecur, doktor kongsikan tadi ada beberapa kategori, tahap 1 sehinggalah tahap yang mungkin yang paling serius, paling teruk adalah tahap keempat. Jadi doktor, dari segi rawatannya, mungkin tahap 1 rawatannya mungkin agak minima berbanding dengan tahap yang keempat. Yang mana satu yang mungkin boleh dilibatkan dengan ialah faktor pembedahan seperti yang doktor nyatakan tadi. Okey, dia bergantung kalau tahap 2 dan 3 dia lebih dalam dan juga satu faktor yang penting ialah bahagian mana yang terlibat dalam badan. Sekiranya terlibat bahagian muka dan organ-organ kita seperti ada kawasan-kawasan tertentu, kawasan kemaluan dan sebagainya, benda tu perlu, kawasan sensitif ni perlu lebih rawatan yang detail. Jadi ia bergantung kepada kawasan surface area ni kita panggil body surface area, dan juga lapisan yang mana terlibat itulah. Satu lagi faktor ialah apa unsur yang menyebabkan pelecuran tu. Kita ada pelecuran, contohnya yang biasa seterika. Ada yang kita dengar acid. Ada dengan acid yang kita baru dengar baru-baru ini. Dan juga paling baru ni ialah letupan gas. Jadi kalau kita lihat lapisan kulit ni dia ada epidermis, dermis dan juga dalaman dia subcutaneous tissue. Sekiranya dia melibatkan lapisan yang lebih dalam, yang memerlukan rawatan yang lebih segera, dan mengganggukan organ-organ dalaman kita juga kerana kulit ni melapisinya Jadi assessmentnya perlu dari segi cek untuk bahagian organ-organ, buah pinggang, hati dan sebagainya. Okey, baik. Dan kebiasaannya apabila kita mengalami sesuatu ialah kecemasan, mesti kelecuran sebagainya, pertama sekali kita akan buat ialah sama ada kita akan letak bawah air sejuk ataupun kita akan cepat-cepat letak minyak. Itu antara tindakan normal yang selalu dilakukan dalam waktu kecemasan. Adakah ini tindakan yang betul dan tepat ataupun doktor boleh sarankan kalau mengalami sesuatu kepada kulit kita, apa perkara pertama yang mereka boleh lakukan sebelum bertemu dengan pakar tadi tu? Okey, jadi pertama sekali sekiranya kawasan tu yang terlibat, contohnya di kawasan tangan dan sebagainya, sekiranya ada bahagian yang terlibat dengan kotoran kita perlu cucilah. Cuci tu cuci dengan air, dan kemudian kita perlu juga pelihara kawasan tersebut. Jadi tidak boleh ada maknanya kita perlu tutuplah kawasan yang terbakar tersebut, dan juga segera ke hospital dan tengok macam mana keadaan dia. Melecuran dia, kulit akan tertanggal. Jadi kita perlukan sapuan ataupun kita panggil dressing. Skin dressing ni boleh dilakukan di klinik-klinik terdekat juga bagi pembakaran ataupun melecuran yang kecil. Okey. Doktor tadi ada memberikan bagaimana cara penjagaan kulit kita yang baik, khususnya dari segi penggunaan produk yang selamat untuk kulit kita dan sebagainya, penggunaan pelindung cahaya matahari. Namun dari segi pemakanan pula doktor, apa antara makanan-makanan yang disarankan yang mempunyai nutrien yang baik untuk kulit kita, doktor? Okey, untuk pemakanan yang penting kita perlu minum air yang secukupnya. Kita telah melalui bulan Ramadan dengan jayanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Syawal menjema. Juga ada kita ada mendengar advice tentang peminum air, minum air manis, air kosong dan sebagainya. Cuma yang saya sarankan ialah minum air 8 gelas sehari untuk kesihatan kulit, dan juga pemakanan yang sihat. Yang pemakanan sihat ni itu kita perlu amalkan dalam kehidupan harian kita. Jadi makanan sihat ni termasuk juga zat-zat yang tertentu, kurangkan makanan manis, dan juga kurangkan makanan berlemak. Okey, itu yang susah nak elak bulan Syawal ni kan. Tapi kita cuba kawallah sebanyak mana yang mungkin. Okey, baik. Dan di penghujung ini mungkin sedikit juga kita ingin kongsikan tentang mitos dan fakta. Kita buat macam game sikit boleh? Bila saya akan bacakan beberapa kenyataan popular tentang berjangkaan kulit, tapi kita nak minta doktor terus jawab sama ada ia mitos atau fakta, dan sedikit penjelasan daripada doktor. Okey. Pertama sekali, lagi mahal produk lagi bagus. Okey. Adakah itu mitos? Ya, betul. Itu adalah mitos. Okey. Harga produk tersebut tidak menentukan ingredient dia. Jadi kita perlu tengok semak label, tengok apa ingredient produk tersebut, dan itu menentukan
berkesanan dan kesesuaian produk tersebut. Okey, baik. Dan ada juga perkara yang memang doktor dah sebut awal tadi. Contohnya antara ini, kalau anda masih ingatlah, kulit berminyak tak perlu pelembab. Fakta atau mitos? Okey, mitos. Itu juga mitos kerana kulit yang masih berminyak, kita perlukan pelembab, tapi pelembab yang jadi sesuai. Jadi kita ada versi gel, versi krim. Jadi kita perlu sabukan 2 kali sehari. Okey, saya ada fakta atau mitos yang seterusnya. Lagi kerap cuci muka, lagi bersih kulit kita. Betul tak, Dok? Okey, saya tanya semula. Macam mana pendapat? Saya pun tak pasti. Saya rasa tak. Saya rasa mitos, saya rasa lah. Okey, itu juga mitos. Okey. Kerana bila kita cuci muka terlampau kerap, kulit itu terlampau kering. Jadi kita akan menyebabkan iritasi pada kulit tu. Jadi kita cuba cuci kulit tu 2 kali sehari ataupun sekiranya in between sekiranya ada menggunakan kosmetik yang tu perlu pencucian 2 kali okey. Ada lagi bila kita guna produk kita tak rasa apa-apa, kita rasa macam tak berkesan lah, tapi kalau pedih dia kata berkesan ni. Okey. Fakta ke mitos? Fakta ataupun mitos? So pedih itu a bit subjektif. Jadi sebenarnya sekiranya kulit itu pedih, dia menyebabkan lebih iritasi pada kulit. So jadi sekarang ni kita perlu menjaga kulit itu supaya dia tidak radang. Okey. So kulit itu kita perlu pakai produk yang sesuai, yang dia punya kandungan dia tu sesuai, tidak mengandungi chemical, tidak mengandungi pewarna dan sebagainya lah. Itu kulit-kulit sensitif. Okey. Untuk terakhir kali doktor, produk organik adalah produk yang selamat. Fakta atau mitos? Okey, ini soalan yang susah ya. Kerana organic products ni terlampau banyak di pasaran sekarang. Jadi apa pendapat? Apa pendapat Hani? Okey tak semestinya kot rasanya. Okey. Tak semestinya. Mungkin fakta, mungkin mitos, tetapi perlu semak ingredient tu sesuai ke tak dengan kulit kita. Itulah. Lagi kena semak ya. Ya. Dan setengah orang cakap bila kulit gelap tak perlu sunscreen. Itu satu lagi kita dapati yang dia kata saya ni berwajah sawo matang. Ya, saya tak perlu sunscreen. Okey, itu juga mitos. Dan kulit itu kerana kulit itu perlu perlindungan daripada cahaya matahari. Semua orang perlukan. Tak kira lah kulit cerah ke gelap. Okey, jadi diharapkan soalan-soalan yang kami wawarkan tadi dapat memberi impak kepada anda jugalah untuk kita amalkan. Dan paling lepas ni tahu dah mitos dengan fakta berkaitan dengan kulit anda. Tadi kita bercakap tentang epidermis, perisai semula jadi yang perlu dijaga. Bersama dengan Dr. Sabrina Abdul Wahab, pakar perunding perubatan dan pakar kulit dermatologis UiTM Private Specialist Center UPSC bersama kita pada waktu ini. Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih, Doktor.